Islam ni hukum yang pertamanya semayah. Hukum yang turun dari langit kepada bumi ialah sembahyang. Yang mana peristiwa Isra' dan Mi'raj kepada Nabi kita di malam 27 Rajab, dibawa Nabi kita ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, berlepas naik sampai ke Arasy Allah Subhanahu wa taala. Isra' memberi arti kita bahawa sembahyang yang difardukan kepada Nabi Muhammad dan umat-umat dia. Hani ayah, ibu-ibu dan ayah-ayah, bulan Rajab ni bulan semayah. Bulan Rajab ni bulan semayah. Kelebihan Rajabnya adanya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kelebihan Sya'ban adalah malam nisfu Sya'ban, yang mana tak berapa malam lagi kita akan jumpa dengan malam nisfu Sya'ban. Kita berharap kepada ibu-ibu, ayah-ayah semua, kita dapat beramal, dapat kita qiyam di malam nisfu Sya'ban. Sama-sama kita banyakkan doa di malam nisfu Sya'ban. Kerana nisfu Sya'ban ni ada semalam tu je. Kalau kita ada, kalau tak ada pun tak ada lah. Tahu tak apa pula. Kemudian kelebihan Ramadan kita tahu belakang dah. Iaitunya Ramadan kelebihan dia besar sekali. Malam Lailatul Qadar. Yang mana Allah Ta'ala kata khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Itu merupakan kelebihan Ramadan. Maka tiga-tiga bulan ni dikatakan kelebihan masing-masing. Maka Rajab dah berlepas pergi dah. Semaya sudah pun Allah Ta'ala fardu ke atas Nabi kita siap dah dengan umat dia. Sehingga kita di hari ni pasti kena semaya berlaku. Tak boleh tak semaya. Sehari semalam 17 rakaat. 5 waktu. Pasti kita orang Islam ni kena menunaikan solat, kena menunaikan semaya. Sebab tu semaya ni penting sekali di dalam diri kita hidup di dunia ni. Sebagai fardu ain, sebagai kewajipan Allah Ta'ala ke atas kepala kita berlaku. Gana-gana tak boleh kita nak tinggal semaya. Sakit ke, demam ke, duduk di hospital ke, duduk di rumah ke, duduklah di mana-mana. Pasti kita kena tunaikan solat, kena tunaikan semaya. Hani ibu-ibu, ayah-ayah. Kemudian semayalah awal-awal hukum yang turun daripada langitnya. Nabi waktu turun ke alam dunia ialah semaya. Semaya dulu daripada puasanya ialah lebih kurang 4 tahun lebih. Hampir-hampir 5 tahun. Duk semaya saja baru adalah puasa. Puasa ni hukum yang kedua. Setelah Nabi kita hijrah daripada Mekah ke Madinah, maka Nabi kita duduk di Madinah tahun yang kedua. Masuknya bulan Sya'ban, barulah turun ayat puasa Ramadan. Bagaimana hamba baca saat ini dalam suratul Baqarah, bermula dari ayat 183. Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat puasa moji-moji. Tu ayat puasa. Sebelum pada tu tak ada lagi puasa. Ada semaya saja. Duk semaya, Nabi duk semaya di Mekah 3 tahun.
Nabi duduk semaya di Mekah 3 tahun. Bila Nabi tak boleh duduk dah di Mekah, terpaksa Nabi hijrah ke Madinah setelah izin. Setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kita berpindah dari Mekah ke Madinah. Tahun pertama Nabi sampai ke Madinah ialah masih lagi Nabi kita duduk semaya dengan para sahabat. Bila masuk tahun yang kedua itulah, bermula daripada Ramadan tahun yang kedua, barulah Nabi kita ialah puasa dengan para sahabat yang ada di Madinah. Hani ibu-ibu, ayah-ayah. Sebab itulah semaya dengan puasa ni dekat-dekat hukum dia. Kewajipan dia tu tak sengai lama daripada semaya, sambutlah oleh puasa. Maka dua-dua ni besar, ibu-ibu, ayah-ayah. Besar